Mahkamah Session Kangar pada Selasa melepaskan dan membebaskan anak lelaki kepada bekas Menteri Besar Polis, Muhammad Syukri Ramli daripada pertuduhan mengemukakan tuntutan palsu berjumlah RM19,505.10 pada Februari 2024. Hakim Datuk Nur Aman Mahmud Zuhudi dalam penghakimannya berkata, mahkamah memutuskan pihak pendakwaan gagal mewujudkan prima facie kes terhadap pertuduhan ke atas Muhammad Syafiq Muhammad Syukri setelah mahkamah meneliti keterangan saksi-saksi. Oleh yang demikian tertuduh dilepaskan, dibebaskan daripada pertuduhan tanpa dipanggil membela diri, wang jaminan dikembalikan, kata hakim berkenaan. Pada 23 Mei 2024, Muhammad Syafiq mengaku tidak bersalah di mahkamah sama atas pertuduhan memberi satu dokumen iaitu pesanan kerajaan, bekalan, palang, perkhidmatan, Kerajaan Negeri Perlis kepada Nurul Nabilah Muhammad Sukri yang bertugas sebagai pembantu tadbir di bahagian pentadbiran daerah. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis pada 19 Februari 2024 dengan niat memperdayakan prinsipalnya.